So next kita nak main ni pula kereta 2 orang. So jom guys. Pakai macam ni Abang pakai bawah tangan. Jadi kalau sangkut nak reverse kan, dia pusing sampai dia reverse. Get ready man. Tu dia. Oh. Oh. Angga. Oh, dia malah bahaya mat. Belelo. Berangkat. Dan kenapa aku punya? Oi, tak kena. Oh. Yeah. Padu punya. Oh, rancak. Oh. Jam, sangkut. Kita ambil side. Alamak, dah habis pula. Memang best, benda ni memang best. Actually kat sini banyak je fanfare untuk budak-budak, orang dewasa pun ada juga. Tapi tak adalah heavy sangat. Kalau setakat nak main dengan anak-anak pun semua kan. Dan harga untuk setiap game ni ada 9 token, ada yang lebih lah. Tapi kebanyakannya 9 token. Berpatutan lah. Hampa boleh refill setiap kali datang sini. Tempat dia pun luas. Kalau kata ramai sekalipun, tak ada rasa crowded sangat tau. Hang kejar penat-penat, sini ada tempat hang nak release tension, hang nak enjoy dengan family gang. Sangat-sangat berbaloi. Parking dia pun sangat-sangat luas. Serius puas hati. Yang penting semua boleh enjoy. Mana lagi geng? Belaka lah.